public gold ni kita ada kemudahan untuk menyimpan sekecil-kecil RM100. Jadi kalau tuan-puan mungkin nak mula belajar menyimpan, selama ni mungkin simpan tapi terbelanja, simpan terkorek, jadi tuan-puan mungkin boleh mulakan dengan menabung dekat apps public gold. So kita simpan gram emas. Masuk RM100 dapat 0.15 gram. Masuk RM200 dapat 0.3 gram. Masuk RM300 dapat 0.45 gram. Jadi kita menabung. Jadi sedikit sebab orang ramai nak beli emas kena ada modal besar. Siapa yang fikir macam tu? Siapa yang fikir ini emas ke? Oh, scroll je lah. Sebab emas kalau nak beli kena ada modal besar. Siapa fikir macam tu? Boleh angkat tangan. Sebab itu zaman dulu. Memang nak beli emas kena ada modal besar ke? Kalau dulu, yes, kita nak beli emas kena ada modal ribu-ribu. Tapi dekat public gold ini, modal mampu milik. Jadi kalau beli emas, dekat public gold kita boleh beli hari-hari, boleh beli setiap minggu, boleh beli sebulan sekali, boleh beli setiap tahun. Dengan jumlah yang mampu milik. Okay? Okey, tadi kita ada cawangan yang banyak. Lepas tu kita membolehkan tuan-puan mengeluarkan emas dekat mesin gold ATM.